Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke talk show kami pada hari ini. Hari ini kita akan membincangkan topik yang penting, iaitu peranan guru dalam menggalakkan penyertaan murid dalam kurikulum. Bersama saya seorang guru yang berpengalaman dan seorang pelajar yang aktif. Terima kasih kepada host. Saya harap dapat berkongsi sebanyak sedikit pandangan sebagai guru. Saya pun teruja sebagai seorang pelajar kerana kurikulum telah mengubah cara saya belajar dan bersosial. Saya nak kongsi sikit pengalaman saya. Dulu masa sekolah, saya seorang yang pemalu. Tetapi bila cikgu memberi galakan, saya jadi lebih yakin untuk tampil ke hadapan. Saya sangat kagum dengan host. Betul tu, kurikulum sebenarnya jambatan antara bilik darjah dengan dunia luar. Ia bentuk kepimpinan, disiplin dan nilai murni. Betul tu cikgu. Saya pun rasa benda sama apabila saya sertai debate. Saya belajar untuk kawal emosi. Walaupun kalah, kalau guru tak tolong, mungkin saya tak berani untuk mencubanya. Sekarang kita akan masuk pada dasar yang jadi panduan utama kurikulum. Boleh cikgu jelaskan? Okey, untuk melaksanakan kurikulum kita mesti ada panduan utama. Panduannya ialah terbahagi kepada 3 dasar, iaitu dasar 2, dasar 3 dan dasar 4. Dasar 2 menekankan bahawa semua murid wajib menyertai aktiviti kurikulum. Tiada alasan untuk murid tidak terlibat. Untuk dasar 3 pula, iaitu menegaskan bahawa guru berperanan sebagai pembimbing dan penasihat, iaitu guru perlu beri dorongan, bimbingan serta jadi contoh kepada murid. Boleh bagi dasar keempat? Pada pandangan saya, dasar keempat pula menekankan penilaian kurikulum yang telus dan adil. Guru kena nilai semua murid secara saksama, bukan secara pilih kasih lah. Jadi jelaslah dasar-dasar ni beri panduan penting pada guru dan murid dalam kurikulum. Bukankah kepentingan kurikulum ni banyak lagi? Apakah kepentingannya, cikgu? Kurikulum ni memang sangat penting kerana ia dapat seimbangkan akademik dan sosial. Contohnya dapat melahirkan pelajar yang berkualiti dari segi jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Sebagai contoh, pelajar boleh melakukan kawat kaki, sukan ajar, sukan teamwork dan pertandingan pidato. Dan saya yakin semua tu akan membentuk potensi murid-murid. Oh betul, sebab semua perkara tu tak mungkin akan ada dalam buku teks. Jadi saya rasa kurikulum ni hanyalah untuk membentuk kualiti seorang murid. Betul tu. Jadi saya yakin kurikulum ni memang membantu untuk membina manusia yang seimbang dari segi akademik, permainan, sukan dan sebagainya. Kalau ikut pengetahuan saya lah kan, guru ni dia bukan sekadar mengajar je, tapi dia perlu menjadi seorang penyokong kepada murid-murid. Betul tak? Betul. Guru ni perlulah memainkan peranan yang pelbagai. Sebagai contoh ni, guru ni mesti membimbing, menjadi teladan dan turut mereka pelbagai aktiviti yang menarik supaya murid-murid ni dapat terlibat lah dalam aktiviti tersebut. Sebab ada murid yang ada minat contoh congkak, ada juga yang minat sepak takraw. Minat mereka berbeza. Kalau dari pandangan pelajar pula, kami suka guru yang kreatif dalam melaksanakan aktiviti. Contohnya explore, hunt treasure and buat lawatan di luar daripada kawasan kita tinggal supaya kami rasa lebih semangat dan seronok untuk menyertainya. Betul-betul. Okay, tapi saya rasa lah guru ni mempunyai tanggungjawab yang besar kan. Jadi apa tanggungjawab yang guru perlu pikul ni? Guru ni perlulah memastikan semua murid terlibat, tidak menutup sebelah mata saja. Jadi dengan ini dapat memberi peluang sama rata dan pantau perkembangan mereka. Saya sebagai seorang murid pun, saya akan rasa dihargai apabila cikgu tidak pilih kasih dan memberikan peluang kepada saya untuk bersukan, walaupun saya tidak pandai untuk bersukan. Jadi pentinglah rasa sikap adil ni dalam kurikulum.
Dalam kurikulum ni mesti terdapat juga banyak cabaran-cabaran yang murid perlu hadapi. Jadi sebagai seorang murid, boleh tak awak terangkan kepada kami apa cabaran-cabaran tu? Okey, pada pandangan seorang pelajar, saya rasa kurikulum ni sebagai bebanan kerana kami perlu menguruskan masa dan mengatur masa dengan lebih sistematik lah untuk seimbangkan akademik dan kurikulum. Dan salah satu lagi merupakan fasiliti. Kadang-kadang di sekolah mereka menyediakan fasiliti yang tidak cukup untuk kami membuat aktiviti kurikulum ataupun melakukan aktiviti kurikulum. Jadi sebagai seorang guru, boleh tak cikgu beri satu penyelesaian untuk masalah yang dihadapi? Sebagai seorang guru, saya akan membawakan isu ini ke pihak pentadbiran. Saya akan mencadangkan untuk slot kurikulum ini akan ditambahkan dalam jadual rasmi belajar. Sebagai contoh, pada hari Rabu, sesi pagi diwajibkan untuk semua pelajar melalui aktiviti kurikulum. Jadi tiada alasan lah untuk mereka kata Kami tidak boleh lagi menguruskan masa. ya, betul sekali. Jadi waktu petang kami juga akan lebih terluang lah kerana bila waktu kurikulum itu dianjakkan kepada waktu sesi pagi. Jadi di sini kita sudah jelas lah bahawa kurikulum ni memang penting untuk pembangunan murid secara holistik. Sebab itulah guru ni perlulah berintegriti tinggi bagi menggalakkan lebih ramai murid aktif. Dan murid pula dapatlah tambah pengalaman yang berharga untuk masa hadapan mereka dan menambahkan keyakinan mereka pada masa akan datang. Saja daripada talk show kami pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Bye.